Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat hati lembu goreng. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, ni saya nak rebus dulu hati lembu ni deh. Kita ada hati lembu, lepas tu saya campur dengan paru ataupun orang Kelantan panggil pelepong. Jadi saya nak campur dua ni lah. Lepas tu saya akan rebus bagi dia betul-betul lembut. Lepas tu kita nak rebus ni, kita tak perlu nak letak bahan-bahan lain macam nak letak bawang semua tu, tak perlu deh. Kita cuma rebus sampai dia betul-betul lembut sahaja. Ni bila nampak dah lembut, bolehlah kita angkat, lepas tu tuskan air dia. Saya rebus ni lebih kurang dalam masa 30 minit untuk bagi dia betul-betul lembut lah. Saya campur dengan paru ni sebabnya hati lembu tu tidak berapa banyak. Jadi saya nak campur dengan paru lah. Bila kita campur gini, kita boleh rasa semua rasa. Ada pelepong ataupun paru saat ni. Lepas tu ada hati lembu. Jadi bila kita campur tu, kita boleh rasa. Ni saya nak angkat, lepas tu kita akan sejakkan lah, tuskan air dia. Lepas tu air dia tu buai lah, tak perlu nak ambil pun. Kita buai deh. Ni hasil dia. Lepas tu saya nak tunjuk cara kita nak goreng supaya dia jadi sedap. Okey, jom kita tengok deh cara-cara kita nak goreng dia pula. Ni kita panaskan sedikit minyak. Biar cukup lah minyak dengan kita nak goreng bahan-bahan kita ni. Lepas tu kita, bila minyak tu dah panas, barulah kita masukkan hati dengan paru yang kita dah rebus tadi. Ni saya nak kacau bagi sebati dulu ke semua bahan-bahan kita ni. Barulah saya akan masukkan kunyit serbuk. Kunyit serbuk ni masukkan lebih sikit. Dah. Lepas tu kita masukkan sedikit garam. Garam tu jangan letak banyak. Letak sedikit sahaja garam. Sebabnya kita takut bila kita letak bahan-bahan yang lain, macam kita letak kicap, sos apa nanti, dia akan jadi rasa masing. Jadi garam tu ingat deh, letak sedikit sahaja dulu. Kalau tawar tu kita boleh tambah. Kalau dia lebih masing, jadi susah kita nak ejah. Ni kita goreng sampai kita nampak dia kelihatan sedikit garing. Jangan terlalu garing lah. Kita goreng guna api yang besar biar dia garing di luar, dia lembut lagi di dalam deh. Lepas tu kita tambah ke sos tirai secukupnya. Ni kita ada kicap. Kicap lemuk manis lah. Ikutlah nak letak banyak mana, tapi agak-agak lah, jangan terlalu banyak, nanti lebih manis pula. Lepas tu kita kacau bagi sebati biar sos tirai tu dia wangi bila kita tumis dengan minyak ni. Ni kita kacau bagi dia sebati ya. Api tu guna api perlahan sebab kita takut dia hangit deh. Ni saya tambah gula pula sebabnya saya nak letak jus limau. Biar dia ada rasa manis, ada rasa masing. Ada rasa masam. Dia jadi sedap bila dia ada 3 rasa tu. Manis, masam, lepas tu ada rasa sedikit masing. Dia jadi balance rasa untuk menyedapkan lagi lah rasa dia. Sebab saya masak ni, saya tak letak bahan perasa deh. Lepas tu untuk menyedapkan lagi dia, untuk naikkan lagi aroma dia, kita kena letak lada solok. Lada solok, bawang holland, lepas tu bawang putih. Bawang putih tu awak cicir. Tak perlu hiri awak cicir. Macam lada solok tu dia tidak pedas pun. Dia untuk aroma dia. Kalau macam awak tak ada lada solok, awak letak bawang holland dengan bawang putih. Untuk bagi sedap. Tapi kalau ada lada solok tu memang sedap sangat-sangat lah. Lepas tu saya tambah ke cili padi untuk bagi rasa pedas. Lada solok tu dia tidak pedas pun. Jadi saya letak cili padi dan irisan buah tomato. Dia kita akan goreng sampai bawang tu kelihatan dia layu. Kita kacau sebati gini dah. Api tu guna api yang perlahan saja sebab kita takut bahan-bahan sos tu dia hangit. Bila dia hangit, dia memang tak sedap lah untuk kita makan deh. Ni bau dia memang sangat-sangat sedap. Memang sangat-sangat menyelerakan sebab daripada aroma daripada bawang holland dengan lada solok tadi. Memang sangat-sangat sedap kalau awak goreng gini. Ni nampaknya sudah pun masak, jadi bolehlah kita angkat untuk hidakan deh. Ni hasil dia, boleh tengok. Hati lembu campur dengan paru. Kalau yang yang mana suka mesti dia akan cuba resepi ni. Kalau awak tak buat hati lembu ataupun paru, awak boleh ganti buat ayam ataupun daging. Dia sangat-sangat sedap. Dia nak lebih kurang resepi daging goreng belengah yang pernah saya buat, tapi dia berbeza lah sikit. Ni kita nak buat cara ringkah tapi rasa sangat-sangat sedap. Awak boleh cuba buat deh. Ni kalau kita makan dengan nasi panas-panas ni memang sedap. Minyak dia tu jadikan sebagai kuah. Memang syahdu. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.